di media sosial. Apa 2-3 hari lepas satu isu berpengaruh yang terkena dah isu dah. Dan isu yang lebih besar maknanya ialah dari segi satu syarikat telekomunikasi cepat saja tersebar Baik. Dan kita juga nak mengurus pelanggan ini ialah Cik Syuki, saya ni tough lah. Cabaran kami ialah bilangan kerja sikit. Macam mana nak buat ni? Bilangan kerja sikit dan juga apa jumlah kerja banyak. Ah, Pekerja sikit, staff sikit nak handle. Lepas tu pula ialah jumlah kerja yang banyak bertimbun nak handle ni lagi, customer datang mengamuk lagi. Dan last kali bagi yang sektor swasta ialah bagaimana nak membina apa a customer is considered as a customer kalau dia datang balik. Maknanya dia panggil apa? Customer loyalty. Kita belajar nanti. So, tuan sekalian, inilah sedikit sebanyak tentang cabaran-cabaran yang anda akan hadapi dan sedang hadapi sekarang ni. Sebab itulah kita dapati hari ini dah 21 orang dah masuk dalam apa? Dalam kursus kita secara 2 jam ni. Baik. Okey, soalan balik Jadi yang pertama sekali, okey, catat sekalian. Tips yang pertama, apabila balik di office nanti, anda kena senaraikan cabaran-cabaran yang anda hadapi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua sekalian adalah, okey, dalam uh, step kedua, ini saya bagi step aja. Kalau betul-betul yang kursus 2 hari, panjang kita akan cerita. Tapi untuk ni sebab masa agak terhad, saya akan ceritakan apa step-step, apa benda yang wajib ada. Okey. Yang kedua, anda kena cek, anda kena senaraikan at least 5 jenis pelanggan yang selalu berurusan dengan anda. Yang selalu berurusan dengan anda. Alright? Okey. Apa dia contohnya? Contohnya ialah yang selalu berurusan kalau Jabatan Immigration dia buat pasport dan sebagainya. Alright? Kalau bank apa dia? Baik. Okey, senarai 5 dulu. Senarai 5. Okey, cuba ulang balik. Saya bagi masa 2 minit sebulan untuk anda kongsikan, senaraikan apa dia? Senaraikan 5 jenis pelanggan yang berurusan dengan anda. Itu step kedua. Step kedua. Right? Okey, baik. Dan daripada 5 jenis pelanggan ini sekalian, step seterusnya adalah anda screen balik, pilih 2 je. Yang paling sukar anda tangani. Cuba pilih 2 sekarang ni. Dalam banyak-banyak tu, cuba pilih 2 yang anda rasa sukar untuk anda nak handle. Jadi biasanya yang 2 ni lah yang selalu yang akan jadi maknanya yang betul-betul kita rasa tertekan, yang betul-betul membuatkan kita bermasalah dan sebagainya. Kita yang menjadi tertekan, tak boleh tidur dan sebagainya. Baik. Okey. 2. So, ulang balik. Senaraikan cabaran. Senaraikan 5 jenis. Dan yang kedua, daripada 5 ini, ambil 2 saja. Alright. Okey, Cik Syauki. Slide yang seterusnya, Cik Syauki. Baik. Step seterusnya. Kita kena tengok juga channel dia. Tempat mana dia komplain ni? Melalui apa? Jadi dalam 20 orang ni kita kena cek balik dalam banyak-banyak tu sekalian dia komplain ikut mana sebenarnya? Oh, banyak sebenarnya. Apa saluran? Dia panggil voice of the customer. Baik. Okey, saya ada senaraikan di sini yang ada di tangan saya ada 18 sebenarnya. Okey, cuba cek yang mana satu yang anda selalu hadapi. Okey, yang pertama ialah okey, cuba catat melalui media sosial ataupun kalau dah ada di slide tu okeylah. Media sosial, right? Ini yang aktif sekarang ni lah. Kadang-kadang kita juga menerima uh, komplain itu daripada pelanggan. Dia email. Kadang-kadang dia email direct pada CEO. Dia email direct kepada bahagian perhubungan pelanggan. Baik. Yang ketiga, kadang-kadang dia call. Kadang-kadang bila dia call ni kita, Allah serabut sampai kita satu tahap kita letak handphone dekat sini, kita rasa nak letak kalau nak letak handphone ataupun
bukan handphone dah, phone ke kita letak ke dinding, sakit dada ni. Dah lah kita ada masalah di rumah, masalah dengan anak, dengan isteri ataupun yalah masalah kekangan keuangan sebagainya, tambah lagi apa? Tambah-tambah lagi apa masalah dengan pelanggan. Sebab itu sebulan kalau risau juga takut cepat sakit jantung. Kena kawal tu. Baik. Tak cukup dengan itu selang. Eh? Ada juga yang komplain, yang merungut, dia pergi ke kaunter berdepan dengan kita. Macam mana kita nak buat ni? Apa? Dia pergi komplain tu berdepan, betul-betul berdepan kita. Kita tu sakit. Nampak dia berjauh, dia datang tu, dah memang dia nak itu dah. Memang dia cukup dia nak serang kita lah. Nak serang kita. Ini cukup mencabar. Yang ni saya rasa yang ni lah yang paling mencabar. Baik. Dan satu lagi sekalian, cuba cek bagi sekalian, nombor 5 sekalian, ialah dari segi Google Review. Ramai terlepas pandang apa yang kami buat dengan beberapa company ialah kita ajar secara praktikal macam mana nak baca Google Review tu, tengok apa yang senaraikan apa yang bagus, senarai semua sekali. Dalam 2 tahun senaraikan semua sekali, dan juga kita tengok apa yang customer suka. Senarai semua sekali, kita buat secara apa, kita kategorikan. Kita kategorikan mengikut apa dah, mengikut kategori-kategori masing-masing. Right. Okey, dia terpadam. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, ulang balik. Media sosial, email pelanggan, panggilan telefon, kaunter perkhidmatan, dan satu lagi ialah Google Review. Cuba cek balik Google Review tu, dan kadang-kadang dalam yang indah-indah dia beri pada kita itu akan ada komplain. Komplain itulah yang kita nak tangani sekalian. Ada setengah company yang saya mengajar, dia ada satu staff, seorang staff yang khas nak handle, yang akan handle bahagian ni. Yang betul-betul dia handle bahagian baca Google Review, dia senaraikan sekali, sebab Google Review ni bahayanya ialah semua orang tengok. Semua orang boleh baca. Macam kita nak pergi hotel lah. Kalau kita pergi hotel ni, first thing first kita tengok harga, right? Tengok date tu available atau tidak. Yang seterusnya ialah kita check juga masa nak bayar tu, tengok Google Review. Bang, tak payah bang. Teruk lah, customer complain lah. Hotel berbau busuk dan sebagainya macam lah. Contoh, Google Review tu you all kena jagalah. Di situ penting sudah. Baik. Kadang-kadang juga, ni style lama sikit lah. Dia ada borak aduan. Ni soft sikit lah. Peti cadangan. Tu zaman saya dulu lah. Dia ada peti cadangan. Letak kat depan tu. Letak situ. Baik. Itu dari segi yang apa dah, apa yang pelanggan komplain tu. Baik. Satu lagi ialah kadang-kadang kita kena tembak. Sebagai saya rasa anda yang ada depan saya ni 20 orang ni, memang anda apa mengurus pelanggan. Sebab tu anda masuk kelas ni. Jadi tuan sekalian, kita kena ingat juga ialah kadang-kadang kita ni kena tembak mesyuarat bulanan. Bos kita, kenapa lah kau orang buat kerja? Kena bos yang mengamuk lagi. Yang kau orang ni makan gaji buta ke? Macam-macam lah. Itu sakit dah lah kena marah ke staff. Kena marah ke customer. Kena marah pula dengan bos. Mesyuarat bulanan. Kadang-kadang KPI kita, KPI kita sepatutnya berapa jumlah, kita kena reduce. Tapi tahun ni makin lama makin komplain. Banyak komplain daripada customer. Maknanya KPI kita. Lepas tu aplikasi rasmi organisasi. Kerana ada setengah company tu, dia ada satu tempat khas untuk komplain. Especially dalam media sosial lah. Dalam website dia. Kadang-kadang ada setengah company juga yang saya mengajar, dia kata, Cik Syuki, every year memang kita akan buat customer satisfaction survey. Dia survey, dia hantar borang itu, dia email, dia WhatsApp, dia guna QR code, customer balas balik. Ada. Di situ juga kita boleh menilai. Baik. Satu lagi ialah ni saya rasa dalam dulu lah zaman saya dulu kita interview customer. Sekarang ni dah media sosial dah okey sikit. Dia temu apa ataupun dipanggil focus group. Ada setengah tu dia pilih focus group, dia ambil group-group ni wakil-wakil group,
dia bincang sekali how to improve di customer service level di situ. Dia minta daripada orang luar untuk dan dia bagi hadiah lah biasanya masa focus group tu dia bagi hadiah. Ataupun yang seterusnya nombor 12 audit dalaman, audit findings. Alright? Ah, dan juga laporan daripada kaki tangan pada sehadapan. Eh? Apa ni staff-staff kita lah. Bos, yang ni bos kita tak cukup orang lah begini itu customer mengamuk. Okey, baik. Dan kadang-kadang juga aduan daripada pihak tertinggi. Ada setengah company yang big boss dia turun padang, dia lalu ke customer, then big boss pun komplain, kenapalah kau orang gini-gini. Dan satu lagi ialah aduan daripada agensi luar, media massa. Kalau zaman sekarang newspaper dah kurang. Zaman saya dulu kalau masuk newspaper saja, sudah berperlu kita nak menjawab. Ataupun online review, right? Ataupun data operasi organisasi. 18. Jadi tips yang keempat ini sekalian ialah anda balik nanti tengok yang mana satu di kalangan 18 ni the highest ataupun top 3 highest complaint daripada customer. Itu tips dia. Cari Cari dekat mana yang banyak komplain daripada customer. Di situlah you boleh tackle. So siapa dalam ni yang jadi pengurus sebenarnya, these are some of the tips yang you boleh buat di company you. Bagaimana kita nak selesaikan masalah aduan pelanggan ini. Okey, kita teruskan lagi. Masih okey lagi ke ni? Okey, kita teruskan. Baik. Kita kena ingat sekalian. Next slide, Cik Soki. Eh. Bila Uh, berlaku komplain pada Haji, pelanggan, je? boleh tak Haji share slide presenter Haji ke saya through WhatsApp? Boleh. Okey, sekejap. Alright. Sekejap. Okey. Sekejap tuan-tuan. Ada masalah sedikit, masalah teknikal sini. Okey, sekejap. Okey. Dah, Okey, Cik Syauki akan share nanti. Okey, Cik Syauki boleh-boleh. Okey, dia akan share nanti pada anda. Baik, sebelum sambung okey. Ni salah satu kadang-kadang dalam live ni kadang-kadang sebarang kemungkinan boleh terjadi. Jadi sebagai trainer, kita kalau anda sebagai seorang trainer, inilah cabaran kursus bila dibuat online. Kadang-kadang kita dah sedia semua sekali, tapi ada hiccup. Nasib baiklah saya dah set ada dua laptop di sini yang yang boleh saya backup nanti Okey. Jadi sementara itu Cik Syauki, slide-nya ialah slide bila berlaku komplain Baik. Bila berlaku komplain sekarang, kebanyakan company yang saya mengajar dia panggil di blaming culture. Apa dia maksud blaming culture? Ini seronok saya ambil perkataan blame Yang pertama sekali berlaku saja apa problem eh isu yang saya berlakunya, Cik Syaki pergi terus bila berlaku komplain, tajuk dia bila berlaku komplain okay, slide saya cantik saya dah buat Ah, eh. Dekat seminggu lebih saya buat ni Okey, baik, kejap pergi lagi teruskan lagi. Tajuknya bila berlaku komplain Okey, baik.
Lagi. Okey. Bila ada ni senang. Kita, ni dia. Okey, baik. Bila berlaku komplain sekalian, kebanyakan company ialah akan berlaku dia panggil blaming culture. Apa maksud dia? Dia akan menyalahkan orang lain. Bukan salah saya bos, inilah staff kita, inilah kita tak cukup orang ni. Semua yang menyalahkan. Tapi sekarang ni sekalian, tugas anda kalau anda seorang pengurus di sini, right? Pastikan jangan ada blaming culture. Kita nak macam mana nak solve sebenarnya, eh? Okay, next, cuba tekan aja. Next, L. Okay, Cik Soki, L ialah lemon. Lemon ni maksudnya ialah dia panggil mengeluh. Asyik mengeluh je. Apalah nasib aku. Kenapalah aku dapat kerja kat sini. Menyesal aku berhenti tempat itu dulu. Contohnya. Dia panggil mengeluh je. Tapi tak solve. Yang susnya ialah dia mengelak tanggungjawab. Ini bukan tugas saya, bos. Ini tu A. Cik Soki, A. Dia avoid responsibility. Saya guna akronim ni. Kalau nak cepat itu. Cik Soki boleh tekan terus sampai ME. Okey, Alright. Jadi maknanya ialah ada setengah bila berlaku saja komplain dari customer, masing-masing nak mengelak. Masing-masing buat-buat sibuk. Berlaku tak tempat anda? Dia buat-buat sibuk. Dia buat-buat pergi ke toilet sebagainya. Tapi yang kenanya ialah orang yang handle customer. Alah, kesian dia. Alright. Okey. Dan lepas tu itu M pula apa dia M? Ialah macam-macam alasan dia beri. Tapi benda tak solve juga. Right. Dan last kali ialah benda ini dia buat jadi isu besar. Memburukkan kita, memburukkan staff-staff lain, memburukkan company dan sebagainya. Itu dia panggil blaming culture. Ini ingat tuan-tuan. Ini biasa berlaku ni tuan. Blaming culture. Right? Jadi saya ulang balik. Cuba kita ulang balik sekalian. Yang pertama sekali apa kita nak buat balik nanti habis kursus 2 jam ni sekalian. Yang pertama ialah step pertama ialah kita tengok apa cabaran-cabaran kita dah habiskan ni. Yang paling penting sekali ialah kita cek siapa pelanggan kita. Yang kedua, daripada 5 pelanggan ni, kita pilih 2. Dan yang seterusnya ialah kita tengok channel-channel mereka, pelanggan ni voice out complain dia. Dan daripada situ sekalian, pilihlah mana-mana yang agak kerap customer complain. Maknanya, dia panggil voice of the customer. Alright? Dan lepas itulah kita belajar tadi ialah bila berlaku komplain daripada pelanggan, akan berlaku blaming culture. Okey, dah faham Dah faham Alright, kita please stop me kalau ada soalan yang itu anda boleh boleh tekan button terus boleh boleh bertanya secara itulah boleh please stop me Alright. Okay, next slide please. Okay, next slide ialah kita nak tengok pula apa sebenarnya. Kenapa dia mengamuk ni? Kenapa customer Jadi step yang seterusnya kalau anda sebagai manager ataupun supervisor cuba cek balik apa yang menyebabkan pelanggan ni mengadu. Mesti ada sebab dia. Dan juga kenapa mereka ni menjadi bermasalah pada kita ni Okey, baik. Kalau kita tengok sekalian faktor-faktor kenapa pelanggan mengadu. Okey, cuba list down sekalian. Saya style juga kalau dalam kelas 2 hari biasanya peserta akan menjawab dulu. Then saya ulas nanti. Okey. Cuba type dalam chat box saya ni, apakah faktor-faktor kenapa pelanggan mengadu? Okey, cuba. Saya bagi 2 minit sekarang. 2 minit untuk itu. Kenapa mereka ni mengadu? Okey, bagus. Azlina tadi dia jawab. Customer yang agresif dan tidaklah bagi peluang. Saja-saja buat cerita. Okey, Dayang, kesian Dayang. Saja-saja buat cerita je. Ataupun cinta tak berbalas Dayang sama Sakina. Servis lambat. Dia asyik komplain pasal servis lambat. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Saya masih lagi menunggu. Okey, Maliza kata servis lambat. Okey. Ada yang ketawa je. Chatbot ada yang ketawa saja. Alright. Lagi, last kali. Come on, come on. Kenapa pelanggan ni mengadu? Last kali. Selagi tak naik sebab apa yang dia? Kapal belum sampai, customer nak barang. Oh, ni jenis forwarding ni. Saya tahu ni
Okey, Nak Azimah kata kapal tak sampai, customer nak barang dah. Kita tengok macam mana customer tak sampai. Sorry, kapal tak sampai dan pelanggan tak sabar. Walaupun customer itu nama Sabaria. Memang dia tak sabar punya. Ada nama Sabaria sini, minta maaf. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok jawapan dia. Pelanggan tak sabar. Betul lah, dia bayar. Dia bayar. Apabila dia bayar ni, tahu sajalah. Dia nak kan, dia nak benda dia je lah. Okey, Okey, cukup dulu. Apa ni? Pegawai tak ada, kad pejabat tapi berkeras nak jumpa. Betul. Ini cerita menarik. Pegawai tak ada, tapi biasa betul. Customer ni, pengalaman saya handle customer dulu pun, kadang-kadang dia tak mau. Dia akan tanya pula, engkau jawatan apa? Dia kata, saya kerana khidmat pelanggan je. Oh, aku tak mau jumpa kau. Aku nak jumpa bos kau. Aku nak jumpa manager kau sendiri. Ah, eh? Dan pelanggan menekan-nekan sebab tak sabar. Okey, customer nak ikut kehendak sendiri, tak nak ikut SOP. Oh, ni satu hal juga ni. Jadi, kita akan belajar nanti how to be assertive. Kalau dalam kelas 2 hari, kita akan ajar macam mana kita nak tegas. Nak pastikan supaya ayat kita itu dia tak boleh konar. Okey, jom kita belajar macam mana apa apakah faktor-faktor pelanggan mengadu. Okey, Cik Shoki cuba tekan sampai 5P ya. Okey, cukup dulu. Alright, cukup. Baik, ada 5P sudah. Cuba teka. Ini English, in English. Cuba jawab dalam chat box. Saya minum air jap. Ada 5P yang menyebabkan pelanggan ni mengadu. 5P. Masuk, 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 masuk. Cepat, cepat. P yang pertama, saya beri clue, ialah produk ataupun servis kita. P yang pertama. Yang lain, 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 lain. P yang pertama ialah produk ataupun apa ataupun servis kita yang tawarkan. Cepat, 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 cepat. Cepat dalam tu, dalam tu. P. In English, in English. Ada 5P yang menyebabkan pelanggan ni tak puas hati dengan kita. Progress, betul tapi belum tepat lagi. Okey dah, yang betul tapi belum tepat. Lagi. Patutlah kau kena marah. Customer lagi sebab P yang pertama saya beritahu produk atau servis yang kita tawarkan. Yang kedua. P yang kedua, cepat. Produk, price, process, people. Okey. Yang betulnya produk, proses, people. Ada dua lagi yang belum tepat. Mengikut konteks ni lah. Ni markah ada tu. Nama dia Zoom user. Tak apalah, Zoom user. Okey. Place. Yes, very good. Tepat. Place. Satu lagi. Satu lagi. PER. Dalam konteks ni, dia panggil perception. Okey, jom kita belajar. Okey, Cik Syauqi berikan jawapan dia. Ah, Produk. Okey, catat sekalian. Produk, proses, perception dan people. Okey, saya akan cerita sekejap lagi. Baik, balik nanti sekalian. Right? Saya suka, saya handle training dulu. Biasanya ialah apa-apa training yang kita pergi, kita kena pastikan trainer itu mengajar dan boleh digunakan di tempat kerja. Itu penting. Jangan kita shock sendiri saja. Kita nak supaya itu. Baik. Cuba tuan-tuan cek balik uh, faktor-faktor di organisasi anda yang menyebabkan kenapa pelanggan mengadu. Yang pertama ialah faktor faktor proses. Proses yang biru tu ialah cuba cek balik. Di tempat anda ada tak SOP? Saya pasti semua ada. Kalau tak ada, mesti ada SOP. Dalam proses, dalam kita ambil proses. SOP ada ke tak? Polisi ada ke tak? Right? Aliran kerja, workflow ada ke tak? Ulang balik SOP, polisi, right? Aliran kerja, proses flow. Benda tiga ni wajib ada dalam proses. Okay? Right. Yang kedua, saya ambil proses lah. Produk pula. Ataupun kita cek balik
quality produk kita, kalau anda keluarkan produk dalam dalam grup ni, kalau ada keluar produk, dan seterusnya ialah servis yang ditawarkan. Nah, cuba cek balik okey ke tak okey, kenapa dia komplain, lambat ke tak. Yang seterusnya ialah place. Nah, kadang-kadang servis okey, tapi kemudahan tidak ada, kebersihan dia panggil KKKS, kemudahan, right? Kebersihan tempat tu, environment kita tu, persekitaran kita tu, selesa ke tak? Eh? Kursi nak tercabut, contohnya. Dan suasana, dia panggil ambience. Eh? Ulang balik kemudahan, kebersihan, keselesaan dan juga suasana. So check balik sekalian. Dia nak solve problem angry customers ni bukan hanya satu faktor saja. Dia banyak faktor. Baik. Okey, yang seterusnya ialah perception. People saya biara-biara. Perception ni ialah dia panggil jangkaan pelanggan, persepsi pelanggan, harapan pelanggan. Eh? Okey, catat Dia nak harapan pelanggan. Apa harapan dia? Benda tu cepat, sampai cepat dan sebagainya. Right? Ada. Okey. Baik, saya duduk tengah baca apa chat dalam chat Okey, baik. Dan satu lagi lah emosi. Ni Azina kata tuan, kadang-kadang pelanggan okey, tapi staf kami tuan, emosi memanjang je. Tak boleh dikawal, asyik nak mengamuk je. Pelanggan pun mengamuk samalah. Dan juga ialah ulang balik persepsi ni kadang-kadang pengalaman lampau pelanggan. Tahun lepas, 2 tahun lepas, dia datang tempat kita, dia dah experience, dia dah mengalami sebelum ini menyebabkan dia tak tahan. Dia datang tu nak asyik nak kutuk je. Sebab apa? Pengalaman dia dengan orang yang sebelum ini menyebabkan dia dah frust dah. Dia tengok kedai ni, dia tengok restoran ni, dia tengok tempat ni, dah otak dia dah set dah. Maknanya mindset pelanggan tu datang tu memang dah buruk dah. Dia nak cari salah je. Dan last kali sekalian ialah ini penting people. Kenapa saya letak tengah sekalian people tu? Ialah kerana semua itu dihandle oleh people atau persepsi, semua melibatkan orang. Right? So check balik, anda meletakkan orang tu sesuai tak yang dia ni sebagai frontliners kat depan. Maknanya you kena kaji personality dia. Right? Ada setengah orang yang boleh handle customer kat depan. Selamat pagi, cik. Boleh saya bantu, cik? Ada setengah yang muka basam. Yang muka basam sekalian kena letak back end. Yang proses data, proses semua sekali yang tak berjumpa customer. Yang cakap garang-garang ni letak belakang. Back end dia panggil. Back end job. So maknanya sekarang ialah kita kena check sikap dia, right? Kemahiran dan juga cara dia berkomunikasi. Sikap, kemahiran dan cara dia berkomunikasi. Okey? Boleh Okey, 5P check balik tempat anda. Okey ke tak okey? Okey, next. Okey, Cik Shoki, teruskan slide seterusnya. Lagi, laju sikit. Okey, slide. Okey, teruskan lagi. Ini saya dah ajar tadi. Okey, sekejap. Sabar sekejap. Step seterusnya. Cik Suki, boleh tak hari ni 2 jam Cik Suki ni, boleh tak Cik Suki bagi tip saja kami yang lain tu kami boleh baca. Cuba daripada pengalaman Cik Suki mengajar banyak tempat lain ni, boleh tak ceritakan sikit apa yang boleh dibuat di tempat kami ni? Okey Jadi untuk ini saya mengambil kesempatan ini untuk membuat kajian kes. Ringkas saja ni ringkas saja. Uh, Cuba kita tengok macam mana company lain dia handle customer. Okey, jom. Kita ambil yang pertama, Cik Shoki. Cuba kita tengok Yang pertama ialah cuba kita tengok ialah Ritz-Carlton Hotel. Apa dia buat? Customer tak puas hati, customer complain, alright? Apa dia buat? Dia memberi kuasa kepada semua kaki tangan. Dia bagi apa? Kuasa untuk staff dia menyelesaikan masalah serta-merta.
Tapi within dia punya apa limit lah, tanpa menunggu kelulusan pengurus. Maknanya ialah dia panggil empowerment. Ada setengah hotel dia beri begitu. Okey, dia kata kalau ni bidang kuasa kau, kau boleh lulus. Tak perlu jumpa apa customer. Tak perlu jumpa bos. Sebab apa? Yang lambatnya nak jumpa supervisor, yang lambatnya nak jumpa bos. Ha, eh? So maknanya itu Ritz-Carlton buat. Yang kedua, cuba kita tengok pula Singapore Airlines. Macam mana dia buat? Customer lewat. Kelewatan penerbangan. Maknanya flight delay dan hilang bag. Apa dia buat? Dia mohon maaf secara proaktif, memberi maklumat secara jelas. Yang penting maklumat. Dia biasanya ialah pelanggan ni, dia mengamuk apabila frontline tak beri dengan jelas. Dengan jelas maklumat. Bila flight tu akan diteruskan, akan start balik sebagainya. Dan ada juga dia akan menawarkan pampasan ataupun menawarkan bantuan yang sewajarnya, dan sentiasa mengemaskan pelanggan. Lebih hotel dan sebagainya lah, free dan sebagainya lah. Right? So makna di sini ialah isu yang dia solve problem ni, Singapore Airlines ni dia buat macam mana? Ialah dia dia komunikasi yang telus. Dia pelanggan ni biasanya dia nakkan komunikasi yang telus. Okey, catat sekalian. 23 orang cuba catat. Dia biasanya pelanggan ni dia nak komunikasi yang telus. Eh? Alright? Dan seterusnya sekalian, Amazon. Amazon Amazon. Ni apa company yang terlibat dengan e-commerce, dan juga apa cloud computing. Ni geng-geng baru ni dia apa dia buat ialah dia apa kalau produk rosak dan tidak seperti dinyanyikan, dia refund. Refund segera dan khidmat 24 jam. You boleh call anytime. Alright? Okay, next slide, Cik Shoki. Alright. Ini company-company lain cuba tengok. Baik. Jadi anda kena check lah yang mana satu sesuai. Baik. Okey, tips dia. Cik Suki cerita ni apa kaitan kami? Kaitannya ialah anda balik nanti cuba check apa orang lain buat dalam industri yang sama. Catat sikit, catat. Balik nanti bos dah nak panggil meeting ni bulan depan ni. Apa idea-idea yang kau orang boleh buat kata nak solve problem ni? So apa yang you all boleh buat adalah anda pergi website mana-mana yang industri yang sama. Contoh, kalau anda daripada bidang hospitality, hospital, tengok ya your competitor. Kalau anda ni bidang property, cuba tengok apa company-company lain, apa company-company lain buat. Okey, catat apa company-company lain buat apabila nak menangani customer. Apa kompetitor anda buat? Kaji balik. Idea boleh dapat di situ. Just modify sikit lah. Okay, next slide, Cik Shoki. Alright. Kita teruskan lagi sekalian. Ialah Apple Store. Ni kita ambil yang besar-besar sikit. Apple Store ni kadang-kadang pelanggan marah kerana kerosakan produk. Tapi bagusnya dia train staff dia ni ialah bagaimana nak mendengar dengan empati. Simpati dengan empati lain dia lain sikit. Baik, kita akan belajar sekejap lagi. Dan mereka ni fokus pada penyelesaian, bukan menyalahkan pelanggan. Zappos pula ialah syarikat e-dagang yang menjual kasut online ni. Maknanya ialah dia tidak terikat dengan skrip. Ada sekarang company dia, good morning, dia baca skrip. Ni dia tak terikat dengan skrip. Right? Okay, next slide. Kita pergi ke terus. Ialah, cuba tengok AirAsia pula. AirAsia, apa dia buat ialah dia menggunakan apps. Dia menggunakan sebab itu kelas saya selalu naik AirAsia ni kalau pergi mengajar di Sabah Sarawak. Biasanya dia kalau lewat saja dia akan masuk dalam WhatsApp kita. Flight delay dan sebagainya. Dia gunakan teknologi terkini. Grab pula, Grab ialah pemandu atau pelanggan membuat aduan, dia menyediakan sistem rating. You biasa kan naik Grab. Dia rating. Sebab itu pemandu Grab dia takut.
Bukan takutlah, maknanya dia akan berhati-hati. Sebab apa? Customer boleh complain anytime. Eh? Ni dia. Baik. Yang susnya ialah Toyota. Toyota ni bagus. Toyota ni dia apa? Kalau dia ada company tu mirip Jepun sikit kan. Dia bagus. Dia guna 5 why analysis. Dia guna root cause analysis. Dia panggil 5 why. Right? Okey, macam mana Cik Syuki? Jom kita belajar sikit. Cik Syauki, cuba next slide. Tak ada. Okey, tak apa. 5 why analysis ni, dia begini senang aja. Kejap, kejap. Naik atas, naik atas. Alright. 5 why analysis ni ialah senang aja. You tanya, you tanya kenapa, contohnya, uh, okey, kenapa pintu kemek dalam production, kenapa ada bengkok sikit? Kerana, jadi jawapannya itu yang pertama. Soalannya ialah kenapa? Kenapa pintu itu sengit? Dia jawab pintu itu sengit kerana ada skru yang tercabut. Yang kedua, itu. Kenapa skru tercabut? Kerana skru lambat sampai. Kenapa lambat sampai? Kerana vendor yang bawa kenderaan itu lambat sampai. Kenapa vendor lambat sampai? Dia tanya-tanya. Sampai you akan dapat the root cause of the problem. Kalau kelas 2 hari, kita akan ajar step by step. Macam mana nak solve problem ni menggunakan root cause analysis. Dipanggil 5 why. Okay, baik. Cik Syukri, tak ada ke jawatan kerajaan saya ni daripada jawatan kerajaan, Cik Syukri? Ada. Cuba tengok jawatan immigration. Sekarang ni saya difahamkan zaman saya dulu, zaman saya muda-muda dulu lah, nak solve nak dapatkan pasport tu seminggu, 2 minggu tunggu. Sekarang ni cepat je. Cepat je. Maknanya dia revamp the whole system tu sehingga kan saya difahamkan. Saya tak tahu betul, saya belum belum renew itu. Sehingga kan saya rasa dalam minggu lepas dia beritahu dalam sejam boleh siap. Jabatan Immigration. Okay, please correct me if I'm wrong. Dalam apa sekiranya kenyataan ini salah. Okay, saya difahamkan minggu lepas Menteri telah umumkan bahawa apa ni? Bahawa pasport tu boleh disiapkan dalam masa 1 jam. Please correct if I'm wrong. Kalau saya silap dengan sebagainya. Baik. JPJ. Pelanggan marah gagal urusan dan perlu atau membawa dokumen tambahan. Kan ada dokumen tak lengkap. So, apa dia buat ialah dia menerangkan syarat-syarat dengan jelas. KWSP. KWSP kan cepat betul. Contohnya kalau anda nak draw umur 55 ke 60 sebagainya, senang aja. You bagi nombor account bank, duduk esok tu dah masuk dah. Maknanya kelewatan pengeluaran atau kes permohonan tidak lengkap, pegawai menyemak status secara terus dan menjelaskan sebab kelewatan dan memberi tempoh penyelesaian yang jelas. Maknanya inilah kesimpulannya. Okey, Cik Syauki, run through terus. Cuba LHDN. Saya tak mau pergi panjang sini. Hospital Kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Majlis Perbandaran. Right? Maknanya rumusan di sinilah gini. Masa agak terhad ni. Apa rumusan dia? Dengan saya bawa kajian kes ni, balik nanti, masa free-free, cuba cek balik apa amalan-amalan terbaik yang organisasi lain buat. Ulang sekali balik nanti, scroll balik, kalau tak solve problem, cuba cek balik apa orang lain buat. Sebab itu dalam bisnes pun sekalipun, uh, if you cannot win, you follow, you copy. You adjust sikit dah mengikut kesesuaian jabatan anda, kesesuaian organisasi anda. Right? Itu tips yang seterusnya. Saya pun lupa berapa tips lah saya dah beri. You catat je lah. Okay, next. Next, Cik Syauki. Okay, Polis Diraja Malaysia. Perkeso. Okay, dah. Itu maknanya aduan. Okay. Kejap Polis kan ni, dia ada IO. You complain, katalah berlaku kecurian. You pergi ke balai polis,
Biasanya ialah IO ataupun orang pegawai yang ambil yang duduk depan tu, dia ambil, dia catat tu, dan benda itu akan dihandle oleh IO. IO tu selagi dalam sistem tu tak selesai, selagi itulah akan duduk kat situ. Saya rasa dia guna sistem SAP kot, saya tak pasti ya. Tapi selagi uh, benda tu tak, kes tu tak selesai, di situlah akan keluar. So ideanya ialah ni siapa yang handle customer dekat sini, mungkin you boleh type lah dalam Excel ke dalam ada sistem anda, type benda-benda itu selagi kes tu tak selesai akan duduk kat situ je. Selagi bila kes selesai, you padamkan. Itu cara dia. Okey, kita teruskan. Okey, Cik Shoki, kita teruskan. Baik, kita tengok pula faktor-faktor kejayaan organisasi dalam mengurus pelanggan. Apa dia? Right. Kena ingat sekarang ini berbeza. Berbeza dah sekarang ini dengan kalau bandingkan dulu. Dulu dia panggil customer service. Tu dulu. Tapi sekarang ni dia dah panggil customer experience. Ada beza tu. Dulu dia panggil customer service. Sekarang ni dia dah panggil customer experience. Cuba isi K apa kat depan tu. Cuba isi. Dan type dalam chat box. Type dalam chat box. Apa? Okey, pengalaman pelanggan ataupun customer experience CX ialah K pelanggan yang dirasai oleh pelanggan apabila berinteraksi dengan sesebuah organisasi. Okey, come on. K, cuba teka. K apa dia? Kalau dalam kelas saya mengajar, saya akan beri teka-teki lah. Dan biasa ada hadiah. Kita berlawang kumpulan. Bismillah. Apa dia K? KI. Saya bagi KI. Sebab KI. S. Sebab teka. Saya tarik nafas sekejap. Ke, se. Ke, se. Cepat. Type chat box. Type chat box, nak tengok siapa yang betul ni. Okay. Very good. Dayan Sakinah. 3 markah untuk anda. Okay. Baik. The key word here is, okay, pelanggan hari ini, dia nakkan keseluruhan pelanggan, keseluruhan pengalaman dia. Okey. Cik Suki, boleh tak Cik Suki guna bahasa rendah sikit? Boleh. Okey, begini ya. Maknanya ialah cuba cek balik every touch point. Cik Suki, bahasa tinggi lah. Rendah sikit lagi? Boleh? Okey, baik. Maknanya ialah you kena cek balik setiap critical customer contact point itu, apa masalah dia. Okey. Tinggi sangat Cik Suki. Baik. Okey, slide seterusnya. Cik Syauki. Cik Syauki ini kena bahagian tekan-tekan ya. Okey, slide seterusnya. Ni pula kita ambil definisi sekejap. Baik. Kalau customer service, dia fokus satu je. Satu interaksi, satu perkhidmatan je. Tapi hari ini, customer nak keseluruhan servis kita tu. Cik Suki pening lah. Okey. Boleh tak Cik Suki beri contoh? Okey. Cik Syauki, tekan next slide. Saya beri contoh. Okey, tekan sekarang. Betul. Next slide. Okey, tekan. Jawapan. Okey, baik. Ini maksudnya. Okey, catat. Balik nanti, cuba cek balik. Kadang-kadang berlaku masalah itu bukan disebabkan satu tempat. Itu dia panggil critical customer contact point. Cik Suki, boleh pengenah sikit lagi bahasa tu? Okey, boleh. Saya bekas cikgu dulu. Saya pengenah. Okey, baik. Maksudnya adalah, you start, dia panggil customer journey. Catat sikit. Customer journey.
Customer journey ni maknanya contoh aja contoh dia nak pergi ke hospital lah. Kita ambil hospital lah senang sikit ya. Bila nak pergi ke hospital, right, dia pergi ke website. Website kita, organisasi kita, dia tengok website. Kalau website kita tu tak user friendly, 5 minit baru keluar gambar, situ dah kecil hati dah, mengamuk. Oh, lembab betul lah. Okay, next, dia akan call. Okay, Cik Syauki cuba tekan. Dia akan call. Dia call. Baik. Di sini juga, kalau frontliner anda tak pandai menjawab panggilan telefon, hello, apa mau? Ah, saya sibuk dah sekarang. 2 kali kecil hati. Ulang balik Critical customer contact point ni anda balik nanti, you buat customer journey. Dia panggil customer journey. Daripada awal hingga akhir, di mana berlakunya masalah tersebut. Okay. Lepas panggilan telefon dia call, next, dia akan pergi kepada tempat letak kereta. Ni juga. Tempat letak kereta, ingat juga menjadi tempat yang bermasalah, kadang-kadang nak parking payah. Dah lah website lambat keluar. Cara menjawab panggilan telefon pula teruk. Nak cari parking pula itu. Aduh. Balik-balik kena saman pula. Lagi sakit hati. Tengok So, jadi rintik itu dipanggil customer experience. Pengalaman setiap ketika customer contact point tu. Cuba cek balik di tempat anda. Okay, next. Tekan dulu. Next ialah dia pergilah kaunter pertanyaan. Kat depan tu. Naik tangga, semengar-mengar naik tangga, jumpa kat kaunter depan. Kaunter depan pula buat main handphone pula. Dah, 4 kali bengkak. 4 kali dah. Okay, next. Dia juga pergi ke, penantian itu suatu penyiksaan. Memang tak. Inilah. Tempat menunggu dia tunggu. Dan tempat menunggu pula tidak ada TV ke, tempat yang boleh baca ke, dan sebagainya. Yang boleh melekakan mereka. 5 tempat. Dia mengamuk. Okay, next slide. Ni jumpa doktor. Jumpa doktor. Lu sakit apa? Okay, ni ubat. Ni saya dah lah tunggu 3 jam. 2 minit aja jumpa. Cuba you bayangkan, keempat-empat, ke berapa? 1, 2, 3. Dah 6 tempat ni, semua bengkak je. 6 tempat ni menyebabkan sakit dada je. Dan susnya ialah yang paling sakit sekali kalau, okay, next, ialah tempat bayar bil. Ingat tempat bayar bil sekalian, ialah dah lah sakit. Ini kalau hospital lah, hospital swasta sebagainya, tempat bayar bil. Kalau hospital kerajaan, okey lagi. Kalau hospital swasta, tempat bayar bil ni ialah sebab dah lah sakit. Sakit lagi apabila anda tengok bil. Dan last sekali adalah, okay, next, ialah ambil ubat. So, maksudnya gini. Okay, Cik Syuki boleh tak? Cik Syuki beri tips? Boleh. Okay, gini Balik nanti, anda lakarkan customer journey. Dia panggil kalau bahasa customer service ni, customer journey. Daripada awal hingga akhir, customer complain, bos anda mengamuk tadi, customer mengamuk tadi, dekat mana? Okey, cuba tekan Cik Syauki. Contohnya, jadi yang bos mengamuk tadi, bos marah tadi, customer mengamuk tadi, you bulatkan dekat situ. Dotted line. Kalau kelas 2 2 hari kita akan ajar macam mana nak solve problem dekat sini. Contoh supaya cepat faham. So, ulang balik Ulang balik maknanya ialah balik nanti customer hari ini dia nakkan customer experience, pengalaman pelanggan. Maknanya kenapa customer mengamuk hari ini ialah kerana bukan hanya satu tempat. Kemungkinan. Jadi anda kena kajilah. Mungkin yang dalam slide kita ni ialah mungkin dia dah frust awal-awal dah. Mungkin dia menunggu lama. Tempat menunggu tu. Mungkin juga. Mungkin juga dia jumpa doktor sekejap aja 2 minit. Dia tunggu 3 jam. Jadi kita tengok di mana kita nak solve. Tu cara dia
Okay, cek balik nota anda, pastikan ada dia panggil critical customer contact point. Okey, jadi sekalian, okey. Next slide. Okey. Baik, cuba isi tempat tempat kosong tu. Cuba isi tempat kosong kejap. Saya tarik nafas kejap. Cuba isi lima tempat kosong tersebut sekalian. Okey, dah dapat jawapan ke? Okey, ini model mesra yang apa yang kita boleh perkenalkan di sini. Untuk nak pengalaman pelanggan ni, saya guna juga konsep mesra. Ini kita beri secara ringkas lah. Sebab 2 jam. Okey, now. Cuba tengok yang pertama. Siapa boleh jawab? Membina. Membina apa? Membina apa? Tak ada jawapan. Ah, B apa? B. Ah, balik nanti nak buat benda ni. So apa nak buat? B. Membina B dan komunikasi yang mantap. Cuba type dalam tu. B apa? BU. Saya bagi clue. BU. BU. Bahasa tubuh bukan. Nur Azimah bukan Azimah. Oh, budaya, lepas tu perkhidmatan, sistem, proses, Zoom user. Oh, okey. Mesti tanya ChatGPT. Tak ada bukan. Okey, baik. Betul lah. Zoom user 10 markah untuk anda. Zoom user. Ni siapa yang menyamar ni? Zoom user. Tolong perkenalkan diri anda sekarang ni. Okey, baik. Jawapan betul. 10 markah untuk anda. Jadi yang pertama sekali. Sekejap. Okey, Cik Syauqi, cuba tekan Cik Syauqi. Okey Okey, baik. Terus saya beri jawapan lah sebab jawapan yang diberi tadi memang tepat lah okey Zoom user ni repeat paper ke? Ada yang berguna. Nazimah kata Zoom user you repeat paper. Okey, tak apa. Bagus kalau itu saya beri hadiah dalam kelas tu. Kalau dalam kelas lah Okey. Okey. Thank you Zoom user Baik. Balik nanti dia biasanya nak selesaikan aduan pelanggan ni ialah kita kena ingat bahawa di company kita, organisasi kita mesti ada budaya, culture. Contoh, contohnya ada satu tempat saya pergi, sampai cleaner, walaupun cleaner itu cleaner kontrak terluar, selap bagi cik, sampai diterai macam tu. Kontrak terluar, dia biasanya every year akan tukar atau renew.
Dia train juga kontraktor luar yang bersih tandas ni, selamat pagi, good morning sir. Sampai tahap tu. Sebab apa? Di situ telah menjadi budaya bahawa mesti senyum. Dia panggil senyum tiga. Kalau dalam kelas kita buat latihan praktikal. Dia senyum, senyum je. Eh? Budaya dah menjadi budaya dah. You pergi company tu, that is the culture. You boleh rasa berbeza tempat lain. Eh? Okay. Jadi biasanya gini ya. Kalau seorang buat, seorang tak buat, okay, dua tak buat, tiga tak buat, empat tak buat, lima tak buat, itu akan menjadi budaya. Culture dah boleh situ. Kalau seorang datang lambat, dua orang datang lambat, tiga orang datang lambat, itu dah menjadi budaya. Jadi maknanya sekarang ni, cuba cek balik, scan balik, x-ray balik tempat anda, ada tak budaya itu, budaya nak mewujudkan customer experience ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ekosistem, kalau senang gini lah. Sorry ya, saya mengajar ni guna bahasa senang je, bahasa kampung je. Supaya cepat faham. Alright. Cek balik tempat anda ni, uh, persekitaran. Kan biasa je kita masuk building, kita tengok ada apa, apa decoration lawa, corporate punya style. Contoh, right? Dia macam macam dia panggil ambience dia, kita rasa seronok. Kita menunggu lama pun kita rasa okey. So persekitaran cek balik okey ke tak okey. Yang seterusnya ialah mesti ada sistem proses yang cekap. No point having apa ambience-nya okey, persekitaran okey, budaya okey, tapi sistem slow, sistem tak cekap, proses lambat. Itu juga menyebabkan apa? Menyebabkan apa customer itu customer akan komplain. Dan responsif ni cara orang anda, cara staf anda respon pada komplain tersebut. Cepat atau lambat. Sebenarnya. Okey? Dan yang last kali, hello. Saya nak bulatkan kompetensi. Cantik ya? Kelemahan pengalaman saya mengajar banyak tempat ialah dia panggil kompetensi. Kompetensi ni contohnya mesti ada tiga. Skills, knowledge, and having the right attitude. Catat tuan-tuan, soalan balik. Cuba cek balik staf anda, orang yang berada di hadapan, barisan hadapan yang handle customer ini, adakah mereka ni kompeten? Cik Suki, tinggi sangat bahasa kompeten tu. Boleh perendahkan sikit? Boleh? Okey. Kompeten ni maksudnya ada tiga. Staf kita itu mesti ada pengetahuan, mesti ada kemahiran dan having the right attitude. Saya ulang sekali lagi. Yang menyebabkan customer complain adalah kemungkinan adalah kerana staf kita kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan nak handle orang, nak handle customer. Pengetahuan, kemahiran nak buat kerja tu. Dan satu lagi, kalau dua ni ada, satu lagi tak ada, tak cukup. Mesti ada sikap. Maknanya dia panggil service mindset. Sebab itu sekalian, pastikan apabila anda nak interview orang nak kerja di barisan hadapan itu, anda pastikan mereka mempunyai sikap, dia panggil service mindset. Catat ya, service mindset. Dia bukan hanya nak makan gaji ni sebab nak handle customer ni. It's not easy. Dia mesti ada apa, nak bantu orang. Saya berurusan banyak company apa, masa pergi hantar kereta untuk servis. Ada beberapa kereta yang saya pergi servis. Ada setengah tu kompeten tak kompeten ni, you masuk saja, guard tolong buka pintu. Sampai-sampai pula customer service kat depan, customer service assistant kat depan tu, dia berdiri. Good morning sir, can I help you sir? Do you have any appointment? Oh, memang kita nak nak komplain pun tak boleh. Memang nak pergi komplain, tapi jadi sejuk sekejap. Sebab apa? Mereka ni ada kompeten. So, dalam banyak-banyak sekalian,
Ya, untuk hari ni lah. Untuk hari ni kita nak share apa ni kaedah mesra ni berdasarkan kompetensi ni. Yang bawah tu, yang atas tu tak sempat hari ni. Okey, baik. Okey. Baik, kita teruskan lagi. Boleh tak soalan tu kita kemukakan kemudian boleh right. Zoom user ni. Okey, baik. Teruskan ke bawah. Okey, slide seterusnya. Cik itu. Ni. Saya nak ajar kaedah mesra. Baik. Kaedah mesra ni sekalian. Ni cara dia. Mesra ni. Okey. Tekan lagi Cik Shoki. Tekan lagi. Tekan. Okey. Okey. Jawab, jawab. Okey. Okey, sebab. User. Zoom user. Zoom user. Zoom user. Bagi ruang pada orang lain pula. Tapi anda boleh. Okey, saya benarkan Zoom user jawab dua, dua, dua. Atas, cuba jawab atas tu. P dengan E dulu. Yang lain tu kita bagi bawah. Bagi orang lain pula. Bagi bagi orang lain dapat hadiah. Okey, cepat, 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 cepat. Apa jawapannya? Bagus. Saya seronok Zoom user dapat penuh, markah penuh hari ni. Cuma saya beri Zoom user, you ambil dua je. Memahami P dan E saja. Yang lain tu kita bagi orang lain. Okey, okey. Kalau dalam kelas saya akan bertanding. Bertanding. Okey, cepat, cepat. SRA. Ambil jawapan dia. Okey, teruskan jawapan dia. Bismillah. Okey. E, emosi. Okey. Teruskan dulu, teruskan dulu. Emosi, I know. Salah, I know. Betul, tapi dalam konteks ni, kejap, kejap. Tak apa, jawab dulu. Empati, siasat, okey. Zoom user. Okey, Zoom user. Oh, okey, okey, tak apa, tak apa. Okey. Emosi, saya rasa salah lah, I know. Salah, I know. Cuba lagi. Salah. I know tanya pula. Ada buat tanda tanya di situ. Seronok kita mengajar. Ini santai je. Kita mengajar santai supaya cepat faham. Okey, cepat-cepat lagi. Perasaan, empati, sumber, respon, adu. Okey. Ada yang betul. Kejap. Salah. Yang belakang. R dengan A salah. R dengan A salah. R, A, M, apa ni? P pun salah. Rancang. Okey, 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 okey. Faizah. Okey, nama baru keluar ni. Nama baru keluar. Faizah Mukmin. Rancang atasi betul. Rancang atasi betul. Empat markah untuk apa? Faizah. Dayang Sakinah. Popular nama ni. Okey, perasaan. Uh, Salah lah Dayang. Yang perasaan salah. Empati betul. Apa? S salah. S. Oh, okey. S semua salah. S semua salah. S semua salah. Cuba tengok S. Rancang betul, atasi betul. Siasat salah. Main teka-teki lagi dia. Okey, jom. Sebenarnya saya nak tarik nafas. Saya bagi ruang ni. Nak tarik nafas sekejap supaya dapat tenaga balik. Okey, baik. Apa dia? Selidik. Selidik salah, salah. Salah, salah. Selidik salah. Zoom user. SEL, betul dah. SEL. Bagi sikit. Zoom user. Zoom user. SELA. Selami. Yes. Okay, Faizah Mukmin. Alright. Tiga markah untuk Faizah. Okay, jom. Kita belajar. Dalam kalau kelas 2 hari, saya akan mengajar. Inilah panjang saya mengajar. Iaitu yang pertama sekali ialah... kejap. Saya tekan sini silap. Cik Syauki, saya ada dua laptop depan saya ni. Saya tertekan di sini. Okey. Kita beri jawapan yang pertama, Cik Syauki. Yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Okey, baik. Yang pertama sekalian, kaedah mesra ni yang pertama sekali ialah you all kena faham personality dia.
Cik Suki, macam mana kita nak kenal dia? Lepas ni, Okey, bulatkan personality sekalian. Right? Ni kalau anda manager kat sini, kat depan saya ni manager, right? You kena, ataupun you supervisor, atau you pun staff, you kena ajar staff you macam mana nak kenal personality customer anda. Okay? Okey, nombor dua, Cik Syuki. E. Sebenarnya empati. Empati. Kita belajar sekejap lagi. Kita belajar sekejap lagi. Empati. Empati maknanya apabila pelanggan mengamuk ni, kita kena empati. Macam mana empati ni? Sekejap lagi saya ajar. Yang ketiga, yang ramai orang salah ni termasuk Zoom user. Dia panggil, lepas tu betul. Ah, Okey. Ialah selami. Selami punca masalah. Eh? Punca masalah. R, baul R, Cik Syauki. R adalah rancang. Barulah kita rancang dan atasi masalah dengan persetujuan pelanggan. A, teruskan A. Cik Syauki, A. Syauki. Ni, Okey. Jadi sekalian, kaedah mesra ni kami reka supaya uh, kaki tangan yang hadir khusus ni ataupun yang anda sendiri pun apabila ni anda tahu dah. Customer datang aja, okey. InsyaAllah boleh buat. Okey. Okey, kita pergi M dulu. Okey, Cik Syauki terus pergi M. Okey, dengar baik Yang pertama ialah kita kena kenal personality dia. Ulang balik Kenapa personality penting, Fulan? Sebab customer ni dia ada 4 jenis. Iaitu ada yang pendiam. Right, Cik Syauki cuba tekan slide. Right. Kalau dalam kelas benar, saya akan buat ujian personality test untuk you all. Saya buat ujian personality, you ni jenis apa? Okey, yang pertama adalah dia panggil pendiam. Cuba tekan Cik Syauki. Pendiam. Macam mana kita nak handle customer yang pendiam? Tapi tiba-tiba dalam diam itu dia masuk dalam Facebook. Ada? Ada jenis itu. Dia diam je, kita tengok okey dah. Dah masuk dalam Facebook. Yang kedua, cuba tekan yang kedua. Cuba tekan yang kedua. T depan T. Customer yang, dah ada yang teliti. Skema ikut buku peraturan. Dia kata, cik, cik, cik dulu saya datang, ingat tak cik? Saya datang dulu pada 20 hari bulan 3 dulu. Cik suruh bawa borang SK134. Ni saya dah bawa. Yang kedua, saya dah catat hari tu, cik. Cik suruh isi ni dengan betul-betul lengkap. Ni salinan saya dah beri. Yang ketiga, saya datang pula pada 29 hari bulan. Cik suruh datang, saya datang lah. Cik suruh isi borang SK4 pula. Saya buat, saya isi. Dan cik kata, cik janji saya ialah boleh disiapkan dalam masa 2 hari. Ni dah 2 bulan, cik. Apa jawapan cik? Dia maknanya dia datang dengan tunjuk bukti. Ada? Ni parah. Nak solve yang ni memang tough. Right? Yang ni saya rasa Katrina Tan pernah Katrina Tan pernah handle apa? Customer yang macam ni. Right? Bukan senang Dan Sakinah pernah handle ni. Dia tunjuk bukti. Dan yang ketiga, Cik Syauki apa dia Cik Syauki? Baik je. Apa khabar? Dia senyum aja macam saya muka senyum ni senyum je. Tapi dalam senyum itu bertukar menjadi dia mengamuk pula. Sebab baik. Jadi sekalian macam mana nak handle customer yang macam ni? So dalam uh, kalau khusus 2 hari lah kita akan buat ujian personality you, kita akan buat ujian you ni personality apa? Pendiam ke, teliti ke, peramah. Dan satu lagi ialah yang jenis apa dia Cik Syauki? Ialah yang jenis tegas ataupun garang lah. Ini garang. Yang paling tough kali ialah yang tegas dan teliti. Yang paling tough sekali lah. Setakat saya mengajar dan tanya peserta, yang paling tough sekali ialah yang tegas dan teliti. Right.
Jom kita belajar macam mana nak handle benda-benda ni. Dengar Jadi tips dia balik nanti, check balik staff anda ni atau pelanggan anda ini yang mana yang paling sukar. Dan jawapannya memanglah yang paling sukar sekali adalah tegas dan teliti. Jadi, tapi dalam masa sama juga kita kena belajar jangan kadang-kadang tak sangka juga unsangkable. Yang pendiam dan peramah ini juga boleh menjadi dia naik angin. Right? Okey, baik. Kita belajar satu-satu. Macam mana kita nak handle customer yang pendiam? Siapa boleh jawab? Customer datang itu pendiam. So, macam mana dari segi psikologinya, macam mana kita nak handle customer yang pendiam? Cuba, cuba beri. You all kan setiap hari handle customer. Cuba jawab dalam chat box. Apakah pengalaman anda macam mana nak handle customer yang pendiam? Come on. Selami. Sekejap, sekejap. Saya sedang cek. Banyak bertanya. Okey. Zoom user, very good. Saya beri 3 markah. Jarang jumpa yang pendiam ni. Amira. Kesian Amira. Yang Amira selalu jumpa ialah orang yang mengamuk aja. Okey. Senyum mesra dan agak apa dia mahu. Agak aja Dayang. Agak aja. Tapi Amira kesian sekali patut dia masuk kelas ni Cik Syukri jaranglah saya jumpa yang pendiam ni yang datang semua yang letak meja je. Okey, baik. Okey, jawapan sebenarnya adalah jawapannya saya Zoom user tu betul. Yang pertama sekali orang yang pendiam ni dia nak apa? Dari segi psikologi dulu psikologi dulu. Yang pertama dia nakkan ialah anda banyak memberi penerangan. Cantik sikit. Banyak memberi penerangan. Sebab dia pendiam. Anda yang banyak bertanya. Macam Zoom user cakap tu betul. Eh? Kita yang banyak soalan-soalan. Kita beri pada dia. Cik, nak tanya sikit, cik. Yang ni, cik, gini, gini, gini. Dia nak banyak bertanya. Dan kita yang bercakap. Sebab dia pendiam. Dia zip mulut. Pendiam aja. Tapi dalam diam tu dia komplain. Dan ingat petua dia ialah dia ni cepat sensitif. Dia makan dalam. Kalau kita marah dia, kita dia mengamuk balik, tak boleh sebenarnya. Dia makan dalam. Alright? Pendiam. Baik. Settle kalau dalam kelas kita buat ni apa? Buat lakonan okay, tapi tak sempat. Okey, baik. Teliti. Kalau customer yang mengamuk tu, ni yang dua ni payah ni teliti dan tegah ni. Yang ni teliti, skema. Saya pakai skema. Ikut buku, ikut SOP, ikut peraturan. Macam mana nak handle dia? Okey, cuba jawab tu. Cuba jawab. Kita ada setengah jam lagi. Cuba jawab. Cuba jawab. Macam mana nak handle customer yang datang-datang dia tunjuk bukti? Parah kita. Dia tunjuk, dia maki kita tapi dia tunjuk bukti. 1, 2, 3, 4. Sudah. Nak terjawab. Cuba, cuba jawab. Macam mana anda nak handle customer dengar dengan sabar dan tunjuk empati. Okey, very good. Okey, 3 markah. Betul-betul. 3 markah. Lagi-lagi. Yum Zuzer, boleh tak perkenal nama apa? Kesian kami tertanya ni. Anda nama apa? Tulis sini. Tak apa. Tak payah tukar di Zoom user tu. Type aja nama apa. Dengar bebelan dia dulu. Ini part kena senyum dan kontrol sama cara bercakap. Senyum nanti. Senyum saya reserve sikit. Right? Kontrol dengan cara bercakap boleh. Tapi senyum tu saya hold sekejap. Dengar bebelan, yes. Okay, Amira, betul Amira. Bebelan betul. Okey, lain. Yang tak pernah timbul checkbox ni. Macam mana nak handle? Cuba fikir balik. Dia ni datang dengan data, fakta, bukti, SOP, customer charter yang dia boleh tunjuk. Uh, Puan-puan, cuba puan-puan tengok kat sana puan. Besar tu customer charter, piagam pelanggan tu puan. Mesti senyum. Tapi puan pun tak senyum. Macam mana nak buat?
Okey, last kali. Ada jawapan ni, saya akan beri jawapan dia. Cuba jawab satu lagi saya nak. Satu lagi jawapan. Macam mana nak handle yang teliti? Beri penyelesaian. Yes. Okey, baik. Jawapannya. Okey, cantik Zoom user betul lah. Tapi saya masih tak kenal lah nama Zoom user ni. Cuba type lah sikit nama. Kesian ni. Okey, kalau dapat uh, kalau dapat customer yang bawa bukti, bawa file sebagainya, nama saya Kyle. Okey, thank you Kyle. Kyle ni lelaki perempuan? Lelaki ya? Okey, lelaki lah. Rasa-rasa lelaki ni. Gaya-gaya jawab ni. Okey, thank you. You. Thank you Kyle. Okey Kyle. Okey. Kalau custom kalau customer tu ada ikut buku peraturan sebagainya, yang pertama sekali cara nak menjawab dia, nak handle dia ialah ada data, cantik ada data, fakta dan bukti. Bercakap dengan dia tu mesti ada fakta, data, bukti, SOP atau gambar. Contoh ni contoh atau contoh gambar. Tak sempat cantik ulang balik Yang pertama Cik Suki ulang balik Cik Suki boleh. Okey, yang pertama kalau customer tu jenis yang teliti, yang pertama kita kena apa dia? Kena ada data, fakta, bukti, gambar, SOP, proses dan sebagainya. Ada bukti, ada maknanya dia nak tengok. Ulang balik Sebenarnya dia nak tengok bukti. Okey tuan, begini tuan begini pada 20 hari bulan tuan, saya setuju tuan cakap tadi, memang kami dah terima. Saya cek juga dengan bos saya pada 30 hari bulan, ni tuan, ni bukti dia. Dia nak gitu. Dia tak boleh ayat dia keluar nanti dalam kelas kita belajar nanti, dia, ayat dia dalam kita berkomunikasi ni tak boleh sebut saya rasa. Perkataan tu tak boleh. Dalam nak berkomunikasi juga penting. Saya rasa, saya agak bos saya dah hantar. Saya rasa ini. Dia tak boleh. Dia mesti jawapan yang meyakinkan. Sebab dia ni skema. Ikut buku, ikut peraturan. Dia nak bukti. Faham ulang balik. Kalau pendiam apa dia ulang balik nota anda. Kalau pendiam apa dia, kita yang banyak bertanya, yang banyak memberi penerangan. Yang kedua, kalau teliti, apa dia? Kita tunjukkan bukti, data dan fakta. Gambar, SOP. Kalau peramah, macam mana nak handle? Nak elakkan dia mengadu? Cepat. Saya minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Come on. Lina. Cuba jawab Lina. Kalau customer tu, apa khabar cik? Senyum. Muka macam saya lah. Senyum aja. Macam mana nak buat? Peramah. Ha. Okey, siapa boleh jawab? Cepat jawab. Kai jawab kan? Kalau customer tu, supaya orang yang peramah ni tak mengamuk, macam mana nak buat? Patutlah kau kena marah selalu. Customer. Empat jenis ni kena tahu. Okey, cepat. Satu je. Satu jawapan saya terus beri jawapan dah. Okey, saya nak satu je. Siapa boleh type sekarang? Cepat. Macam mana kalau dapat customer yang peramah, mendengar, tunjuk empati, fahami punca sebenar. Okey, alright. Yang tu betul lah tu. Cuma dari segi psikologi, Cik Kai, kita tak panggil Zoom user lah, Cik Kai. Cik Kai, kalau peramah ni, you handle orang dahulu. Cantik sikit, handle orang. Contoh, supaya dia tak mengamuk ni, dia tanya, Cik tinggal di mana, Cik? Tanya hal-hal peribadi singkat je. Cik tinggal di mana? Oh, kampung tu dekat dengan Muar je. Tanya hal peribadi dulu. Jam tak tadi? Benda-benda hal peribadi. Sebab apa? Orang yang peramah ni, dia nakkan belayan. Dia nakkan you tanya hal diri dia dulu. Bukan terus isu. Macam orang teliti tadi, dia nak isu terus. Jangan tanya lah. Kalau you tanya,
Cik, cik tinggal mana? Apa cik tinggal mana? Benda ni tak soft lagi. Oh, tapi yang peramah dia nak orang. Okey, contoh yang kedua. Dia bawa anak dia, eh, customer, suami dan isteri, dia bawa anak dia. Supaya dia tak mengamuk, dari segi psikologinya ialah kita, adik, bawa rambut adik. Oh, cantiknya lesung pipi. Adik nama apa, dik? Dia nak belayan dulu. Eh? Kita nak handle sebelum sebelum belum meletup apa. Kita nak handle orang, orang manusia, jiwa dia. Kalau bahasa kampungnya, handle jiwa dulu. Baru handle isu. Berbanding dengan teliti dia. Handle jiwa dia dulu. Eh? Adik cantiknya. Adik nama apa, adik? Okey, Puan. Kembali pada apa yang tuan cerita, yang puan cerita tadi. Ya, Puan. Aha. Okey. Mhm. Gitu. Dia nak kita ambil pilih je. Pilih dia sebab apa? Orang yang peramah ni memang dia apa? Pengerusi persatuan mengumpat dia itu di company dia. Dia memang itu. Peramah, popet, 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 tak berhenti bercakap. Dan ingat, sekali dia komplain, kau dengar je lah. Letih dengar. Sebab apa? Dia popet, laser, laser. Baik. Last kali ialah yang tegas. Macam mana nak handle? Yang garang, yang maki hamun. Apalah kau orang ni? Aku tak tahulah kau orang ni. Kau ni makan gaji buta ke? Budak dah jahanam boleh buat benda ni. Dia begitu. So macam mana nak handle orang macam ni? Dia nak dua benda. Dua benda apa dia? Dia nak dari segi psikologi. Cepat cepat. Masa ada 20 minit lagi. Cepat cepat. Dia nak apa sebenarnya? Kekal tenang dan kawal emosi. Okey, betul, 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 betul. Tapi dari segi psikologi dia nak apa? Dua benda dia nak. Cuba cepat. Satu lagi jawapan. Dia nak perhatian. Yes, very good. Okey, Maliza. Oh, okey. Dah check box, orang baru masuk. Okey, Maliza. Bukan orang masuk. Orang baru type ni. Maliza. Thank you, Maliza. Tiga markah, Maliza. Dia nakkan perhatian. Satu lagi, satu lagi. Ha, perhatian betul, tapi belum itu lagi lah. Tiga markah dulu. Zoom user, dua markah. Satu lagi. Dia nak, okey, saya beri clue. Clue dia ialah dia nak K, eh, K dan S. Sekejap. Okey, satu lagi ialah R, R, R. Aku beri jawapan lah senang. Okey, cantik. Saya duk fikir, okey. Dia nak dua. Okey, Dia nak kuasa. Cantik, Dia nak kuasa. Cantik, Kuasa. Dan dia nakkan result. Hello? Dia nak dua. Dia nak dua. Dia nak kuasa dan dia nakkan result. Okey, dengar baik-baik ya. Inilah selalu anda menghadapi masalah. Okey lagi ke? Boleh lagi ya? Alright, okay, good. Maksudnya begini. Kalau dia ni datang marah-marah, I agree with Cik Kai tadi, ialah kita relax. Kita diam, eh? Kita dengar. Cantik ya? Kita diam, kita dengar, dan kita kena beza, bertiga kena bezakan di antara isu dan emosi. Diam, dengar, bezakan di antara isu dan emosi. Tak faham, Cik Sukri? Begini, kau orang ni kan macam budak derjanam aja. Benda yang saya hantar, budak derjanam itu tadi ialah emosi. Kalau emosi ni kita fokus kepada isu. Fokus kepada isu. Jangan fokus pada emosi. Biasanya kalau dalam kelas saya bab ni lama saya ajar. Sebab apa? Saya nak betul-betul kita buat praktikal lagi supaya anda boleh faham, boleh praktikkan terus balik. Okey, baik. Uh, ulang balik. Dengar, diam, dengar, bezakan antara isu dan itu.
Uh, Masukkan perkataan-perkataan berbentuk empati. Bukan bermerpati, empati. Tahu bermerpati? Mhm. Dan apabila bercakap dengan orang yang tegas garang ni, mesti muka kita muka welfare. Tahu muka welfare? Muka sposin. Muka welfare. Tahu muka welfare? Muka sposin. Muka sedih lah. Sebab dia nakkan kuasa. So power, dia nakkan kuasa. Right? Ini penting lah. Dia nakkan kuasa. So, dan selalu sebut nama dia. Cik Ahmad, Cik Ahmad. Okey, begini Cik Ahmad. Apa yang telah kita lakukan adalah ini dan insya-Allah benda ni akan dapat selesaikan besok. Saya akan call Cik Ahmad sebelum jam 6 pagi besok, 6 petang esok. Contoh. Baik. Dia nakkan kuasa. Maknanya apabila bercakap, suara anda kena turun. Apabila bercakap, kena banyak seolah-olah memberikan kuasa pada dia. Okey, okey Cik Ahmad. Saya faham Cik Ahmad dulu pernah menjadi pengarah syarikat ni, saya faham. Tapi SOP kami dia lain sedikit daripada apa yang... Jadi kita rendahkan suara. Jangan tinggikan suara. Right? Dan last kali ialah dia nak tahu result dia. Jangan bagi excuses. Okey, Cik Ahmad. Setakat ni, Cik Ahmad, prosesnya kita berada di step nombor 3. InsyaAllah nombor 4 ni kita akan selesaikan esok. So, 2, dia nak kuasa, dia nak result. Settle? Alright. Yang ni biasanya kita buat lama lah. Kelas nanti. Okey, next slide. Okey, Siti Harina. Okey, nama baru keluar. Thank you, Siti Harina. Okey, now. Next will be ialah empati. Dengar baik Dalam kita nak menyelesaikan masalah ni sekalian, banyak sekali kita mesti menggunakan perkataan empati. Tak kira lah dia ni teliti ke, dia pendiam ke, dia ni peramah ke, mesti latih staf anda tu menggunakan banyak perkataan empati. Empati ni apa maksudnya? Kawan-kawan betul-betul apa maksud empati? Kalau staf anda tak faham maksud empati, payah sikit lah. Bukan payah. Okey, cuma maknanya latihkan mereka menggunakan perkataan empati. Apa maksud empati? Timbang rasa boleh. Belum lagi, Dayang. Belum tepat lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Empati ni maksudnya apa dia? Dia beza dengan simpati. Saya pernah mengajar di Brunei. Saya bagi teka-teki lah. Apa beza di antara simpati dengan empati? Ah, jadi apa peserta saya lah tanya cik, dia panggil cikgu, cikgu, berapa markah cikgu nak bagi? Saya kata beri 3. Boleh tak cikgu upkan jadi 5 markah? Okey, boleh. Oh, sebenarnya begini cikgu. Simpati dengan empati tiada beza. Kenapa pula? Sebenarnya dua-dua tu ada peti. PATI, PATI ya. Ah, itulah. Tak ada gambar, tak ada orang kat depan, saya seorang ketawa. Saya buat joke seorang ketawa. Uh, Perkara yang mencabar bagi seorang trainer adalah apabila kita buat joke, tak ada orang ketawa kat depan. Kesian saya. Okey, baik. Apa maksud empati ni? Tak apa clear. Harap cikgu dapat share rekod kelas nanti dekat WhatsApp kelas cikgu. Okey, baik. Maliza, Okey, baik. Jadi begini, empati ni maksudnya adalah kita meletakkan diri kita di tempat pelanggan. Catat Islam. Latih staf anda atau anda sendiri, latihkan menggunakan perkataan-perkataan berbentuk empati. Apa maksud dia? Contoh, muka mesti muka welfare, muka sposin. Ya, Puan. Saya faham, Puan. Okey, Puan. Benda gitu. Slow, muka-muka welfare. Muka saya payah sikit, muka welfare, Pak, muka senyum. Okey, Okey, Puan. Saya faham mengapa Puan rasa kecewa. Ha.
Okey, terima kasih Puan kerana berkongsi perkara ini. Okey Puan, saya benar-benar memahami situasi yang Tuan alami. Ya Tuan, betul apa? Eh? Tu dia. Baik, empati Okey, mengingatkan saya satu kes, ada 10 minit Mengingatkan saya satu kes. Begini, frontline barisan hadapan, pegawai khidmat pelanggan kat depan. Dia kan yang cerita kes tadi. Dia nak jumpa bos. Ni, Puan, you sebagai apa? Pegawai khidmat pelanggan. Tak, tak, saya mau jumpa bos. Malam mana pun saya tak tahan. Saya nak jumpa bos you. Pegawai tadi, ni betul-betul berlaku, pergi jumpa bos terus, bos keluar terus. Tak boleh. Sebab apabila sedemikian terjadi, pelanggan tadi lagi mengamuk. Kenapa lagi mengamuk? Sebab dia terpaksa ulang balik. Apa yang patut dibuat oleh pegawai pelanggan tadi ialah, okey Puan, sekejap Puan. Okey, oleh kerana Puan nak jumpa bos saya, kejap Puan. Puan tunggu sekejap, saya pergi jumpa bos saya sekejap. Masuk bergerak, jumpa bos dan ceritakan pada bos apa yang telah berlaku. Kesilapan hari ini ialah pegawai tersebut ialah terus pergi jumpa bos, bos datang balik, dia terpaksa ulang balik. Pelanggan tersebut terpaksa ulang balik masalah tadi. Letih dia. Jadi, you cerita bos, ni bos, yang depan saya tu, yang baju merah tu bos, yang ucung tu bos. Oh, tadi dia mengamuk bos. Ceritanya begini-gini. Dan ini jawapan saya bos. Jadi saya harap bos akan jawab sama lah. Sebab apa? Biasanya pelanggan yang garang tegas, dia nak benda tu soft. Dia pergi jumpa menghadap bos you, bos you lulus pula. Sebabnya ialah you tak cerita awal-awal. Apa yang you dah beritahu. Bos bila dah selesai, dia lalu depan je. Dah selesai. Dia sindir pula. Aku dah selesai. Tengok. Jadi soalan balik mesej yang saya bagi pada anda ialah kalau anda pegawai penantan pelanggan di depan, make sure kalau dia jumpa bos anda, masuk ke belakang, jumpa bos anda, ceritakan apa yang telah terjadi dan apa jawapan anda supaya jawapan anda dan bos anda sama. Itu betul tu. Right? Okay, faham empati faham dah? Okay, next slide. Next slide. Yang ini okay. Saya nak ajar YY. YY tadi. YY tadi dah ajar tapi tak apa. Selami punca sebenar masalah. Okey. Ayatnya begini kalau dalam kelas saya ajar latihan praktikal. Okey puan, untuk menyelesaikan masalah puan, beri tak saya apa okey, beri tak saya tanya sedikit beri tak saya dapatkan sedikit info puan. Okey, ulang balik Puan, untuk menyelesaikan masalah ini puan, beri tak saya dapatkan sedikit info. Bila puan hantar borang ni kepada siapa puan? Okey. Puan ingat tak jabatan mana, Puan? Aha. Okey. Alright. Okey, Puan. Dan pegawai tersebut, apa yang pegawai tersebut telah beritahu? Okey. Okey, Puan. Saya dah faham apa yang apa yang Tuan cakap dan Puan cakap tadi. Apa yang saya akan lakukan nanti adalah buat gitu. Okey, balik nanti you siasatlah menggunakan 5Y. Okey, next slide please. Teacher okey, next slide. Ni dia. Ni saya beri contoh. Ialah, contohnya aduan ni mengadu menunggu lama. Ni ulang tayang ni yang tadi dah cerita tadi. Ni saya ulang balik takut tak faham. 5Y ni maksudnya ialah, ni guna, biasanya company-company guna. Saya banyak mengajar company-company mirip Jepun sikit, shareholder di Jepun, dia banyak guna 5Y. You boleh guna sekarang. You tanya, kenapa proses pendaftaran mengambil masa lama? Kerana hanya seorang petugas bertugas di kaunter. Kenapa seorang bertugas? Kerana seorang lagi petugas menerima mesyuarat. Tak ada berganti ke? Kerana tiada backup plan. Last kali, bila kita dapat 5 soalan itu, jawapannya di bawah. Jawapannya ialah kerana SOP pengurusan semua sewaktu-waktu puncak belum diwujudkan. Jadi kita buatlah apa tindakan pembetulan dia. Itu cara nak solve. So, dalam kelas nanti kita akan ajar secara praktikal macam mana nak solve problem ni.
menggunakan teknik. Jadi dalam kelas juga kita akan ajar 5W. Jadi tidaklah kita balik nanti asyik bos mengamuk aja. Bos marah aja. Tapi kita tak tahu macam mana nak solve problem ni. Jadi kita akan bukakan minda staff yang hadir kursus tu, kita akan buka minda supaya balik nanti ada tools. Kadang-kadang kursus tu okey, tapi tak ada tools, tak boleh pakai. Ini kita ajar. Practical tools macam mana nak solve problem mengikut apa kaedah yang sesuai. Alright, ada 6 minit lagi. Okay, next slide. Dan kita rancang. Baik. Dalam merancang langkah-langkah ini, anda kena ingat ayat power yang patut keluar ialah apa yang akan yang saya akan lakukan nanti adalah ayat ni wajib keluar kalau nak solve aduan pelanggan. Hello, ulang balik. Ayat ini wajib keluar apabila anda nak solve aduan pelanggan. Saya ulang balik. Ayat ini wajib keluar. So dalam kelas kita buat latihan praktikal. Okey tuan, apa yang saya akan lakukan nanti adalah dia nak gitu. Pelanggan yang mengamuk, pelanggan yang merungut, pelanggan yang bermasalah ni, ayat tu kebanyakan daripada pegawai khidmat pelanggan tak keluar ayat tu. Bila tak keluar ayat tu, tak solve problem tu. Eh. Dan you akan beri masa. Dia nak tahu apa you nak buat dengan masalah saya ni. Eh. Dan bila? Yang tu dia nak tahu. Bila boleh solve benda ni? Bila boleh solve benda ni? So dua ini perkataan yang langkah-langkah yang perlu kita buat. Ini panjang lagi. Kita akan kalau masa itu. Okey, last kali. Kita nak stop ni. Okey, last kali ni. A. Cik Shoki. A. A ialah. Jadi last kali. Ialah adakah penyelesaian ini? Okey tuan. Saya rasa dengan apa yang saya cadangkan nanti, insyaAllah benda itu akan diselesaikan segera. Tapi ingat saya dah bagi warning pada peserta saya dulu, apabila dah solve atas ARC tadi, jangan pula korang pergi buka floodgate. Jangan tanya pula, Wan, ada masalah lain lagi? Jangan. Kalau korang buka yang tu lagi, ni lah. Ada. Yang dulu punya. Dah, dia buka. Kalau dah solve isu tu, diam aja. Soalan balik apabila dah solve problem itu, zip mulut. Sebab ada pula pegawai khidmat pelanggan yang gatal mulut. Okey tuan, terima kasih tuan, yang tu dah solve. Ada apa-apa lagi yang tuan nak? Kalau jangan buka tu. Sebab apa benda yang orang dah mengamuk ni, diam aja. Solve tu, habis. Jadi maknanya ialah atasi masalah dengan pelanggan ni, ini better be careful. Biasanya saya bagi warning sedikit, apabila benda tu nampak dah nak solve, jangan buka floodgate. Jangan beri ruang untuk dia bertanya lagi. Sebab kita nak solve isu yang ni. Kalau you buka lagi, dia akan fikir balik. Otak dia bergerak. Dia nak akan solve benda lain. Tu bahaya bahaya. Jadi sekalian. Alright. Kejap saya tengok ni. Dah habis dah. Okay, baik. Sebelum habis, ada soalan. Ada 3 minit ni. Ada soalan? Saya layan satu soalan atau dua soalan. Boleh tanya ataupun nak mic boleh. Cuba tu. Walaupun anda tak buka gambar pun tak apa, tak buka apa screen pun tak apa. Okey. Okey, one question please. Come on. Ada soalan tak? Atau nak type boleh, chat box boleh. Tak ada semua faham. Alhamdulillah Okey, ada soalan tak? Okey. Untuk pengetahuan anda, program ini ada public program minggu depan. Minggu depan hari Selasa dan Rabu di Tamu Hotel. Public program ni maknanya siapa-siapa boleh join. Siapa-siapa boleh join. Boleh hubungi Cik Syauqi nanti. Siapa yang nak join untuk apa program 2 hari lah. 2 hari boleh tanya, dapat info dan daripada Cik Syauqi lah nanti Okey, saya rasa saya nak stop sini oleh kerana tidak ada soalan. Terima kasihlah kerana yang dalam chat box tu nampak meriah Saya cukup seronok lah apa yang anda
apa, saya harap walaupun 2 jam, tapi banyak tips yang saya dah beri, ya. Banyak tips yang saya dah beri yang boleh diaplikasikan. Right? Kita nak walaupun 2 jam, saya sebagai trainer, saya lebih seronok apabila apa yang kita ajar itu diamalkan di tempat kerja. Kita tak mau apa, benda-benda yang hanyut, apa macam mana aku nak buat ni? Itu pengalaman saya sebagai bekas training manager dulu. Apabila trainer mengajar, saya mengharapkan trainer tersebut memberi tools. Boleh dipakai di tempat kerja nanti. Right? So, ulang balik, uh, apa, kaedah mesra ini insya-Allah bila diamalkan nanti, step by step yang saya dah ajar tadi, insya-Allah akan berguna untuk anda, dan saya doakan supaya pelanggan dah kurang marah pada anda, bos anda pun dah suka pada anda. Anda ni ingat ada 3, skills, knowledge and having the right attitude. Nak kerja bagi khidmat pelanggan, mesti ada 3. Skills, knowledge, and having the right attitude. Dan 2 jam ini, saya dah bekalkan anda kemahiran, skills, dan juga pengetahuan. Terpulang pada anda, having the right attitude. Right? Itu saja. Terima kasih banyak. Daun pandan, daun selasih. Sekian, terima kasih. Ikan puyuh di pekan takbai. Thank you. Bye-bye. Selamat maju jaya. Semoga Allah memberkati usaha anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Encik Syauqi balik. Terima kasih, Encik Syauqi. Okey, baik. Terima kasih banyak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, session kita selama 2 jam. So actually banyak apa yang diberi pada anda pagi ni sebenarnya just point-point sahaja. So actually the whole kaedah mesra ni dia ada full training untuk 2 hari ya, termasuk praktikal and then termasuklah ujian apa psikometrik untuk kenali personality orang tu. Okey, tapi kalau yang itu kalau tuan-tuan ada apa-apa berminat boleh contact saya dah dalam grup WhatsApp tu nanti. Okay, so just untuk reminder macam mana untuk anda claim sijil, dapatkan sijil kehadiran bagi kita punya sesi pagi ni. Okay, so yang pertama yang ni, okay, yang ni tak apa sebab saya dah take note. So jadi dekat at the end of session, please complete the TEE assessment via the NTW in order to generate your certificate. So apa yang tuan-tuan dan perlu buat adalah pertama sekali login dalam website NTW, okay. Tempat yang sama anda klik untuk join kursus dan yang pertama pergi dekat kursus yang disertai, okay. Dan kemudian buat penilaian, dia akan sepatutnya dia akan keluar secara automatik penilaian TEE kat situ. Okey, so tekan je kat situ, nanti just isi saja form dia. Dia sebenarnya penilaian program lah. So boleh letak komen and nilai apa semua tu. Okey, dan dia akan auto generate sijil attendance lah. Okey. Alright. So ini adalah exclusive offer untuk NTW participant yang mana yang sertai kita punya kursus percuma sepanjang NTW ni adalah 10% untuk public cost daripada bulan 8, 9 hingga bulan 10. Okay. So, boleh scan QR code ni ataupun just take a screenshot. Saya akan share jugalah dekat dalam grup WhatsApp nanti. Okay. So, nanti just lengkapkan sahaja untuk membolehkan anda semua redeem lah. Redeem 10% discount nanti. So, apa khusus yang kita offer pada sepanjang bulan Ogos ni adalah seperti mana yang anda dapat lihat dekat skrin lah. Okay, kita ada pengurusan sumber manusia, pelajaran sesejik dan berbagai-bagai lagi. So, untuk bulan September, kita ada seperti mana yang dekat skrin, pembangunan modul latihan berteraskan kompetensi, indoor air quality, coaching and mentoring, penilaian kebersihan latihan berteraskan kompetensi dan banyak lagi lah. Okay, jangan risau kalau tak sempat share screenshot, nanti saya akan share dalam grup nanti berserta dengan recording, link recording session 2 jam ni. Okay, dan ini adalah untuk bulan 10 nanti. Okay. Okay, alright.
So sedikit just makluman lah. So kita di Isha Asia Consulting ada juga membuat certification program iaitu Certified Office Administrator, yang mana certified ni tuan-tuan dan puan jika completekan selama 3 hari dan ada assessment dia lah, berupa final assessment dan juga final project presentation. Okay, so tuan-tuan dan puan akan dapat sijil daripada Oxbridge Institute of Professional Development, yang mana sijil ni badan apa badan certifier ni adalah diiktiraf oleh CPD Group UK. So tuan-tuan dan puan boleh claim CPD point sebanyak 180 jam untuk program Certified Office Administrator ni. Okey, so dia akan mungkin dekat CPD body CPD lain dia akan convert point-point jadi beberapa ni lah. Tapi untuk yang CPD Group UK dia boleh claim sehingga 180 jam. Okey. So antara khusus highlight courses yang kita highlightkan ni adalah khusus untuk apa? Office admin, secretary atau bidang-bidang yang kita mungkin rasa diorang punya role ni mungkin rasa macam kecil, tapi sebenarnya tak. Dia sebenarnya role admin ni sebenarnya jadi macam darah darah dan urat di dalam company tu sendiri. Tanpa diorang ni serta-serta operation tu mungkin tak dapat nak berjalan. Okay. So antara course yang kita highlight adalah Professional Administrative Excellence. Yang kedua adalah Professional Communication and Influence. Kita ajar macam mana sekretari ni dah tak boleh stay domain je. Dia kena be professional, sebab di kemungkinan dia akan kena uh, kadang-kadang saya rasa admin pun akan kena deal juga dengan klien. Dan seterusnya adalah AI and Digital Productivity. Yang ni kita tak nafikan lah, kalau hari ni kalau orang tak tahu AI tu kira rasa macam pelik lah. Sebab AI ni dah dah menggantikan kerja. So bagi kalau kalau admin masih stay dekat level yang lama, maksudnya just uruskan file apa semua tu, AI dah boleh buat lagi advance. So macam mana nak lawan? Bukanlah nak lawan. Kita tak boleh lawan AI, tapi kita boleh uh, ajar macam mana untuk gunakan AI tu untuk bantu kita buat kerja much more better. Okay. Kita juga adakan offer office system dan report management. Dan last sekali adalah problem solving and decision making. Okay. So ini kita akan buat cohort. Next cohort adalah pada bulan Oktober, iaitu 27 hingga 29 Oktober di Tamu Hotel KL. So kalau tuan-tuan dan puan rasa ada admin di syarikat khusus ni bermanfaat untuk admin ataupun sekretari, atau mungkin anda sendiri, okey, mungkin anda sendiri nak join, boleh contact saya. Saya dekat nombor yang dalam grup WhatsApp tu. Saya juga akan share brochure dalam grup tu juga, okey. Dan kita akan arrange accordingly lah nanti. So khusus ni jangan risau, boleh diklaim HRDC, okey. Alright, dan ni juga adalah makluman juga pada hujung Oktober, pada bulan November nanti, okey, pada bulan November nanti kita akan ada Isyak akan membuat Young Executive Summit, Young Executive Summit pada 4 hingga 5 November 2026. So boleh scan pre-registration, dan tuan-tuan pun akan layak dapat untuk harga early bird lah. Okey. So itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada 2 jam, sepanjang 2 jam ni. Ni adalah kontak nombor kami, dan silalah follow. Okey, silalah follow kami punya social media, dan do review buatlah review kepada kami dekat Google. Okey. So itu saja, sekian daripada kami di Asia Consulting, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di kemudian hari. Okay. Alright, so untuk recording dan apa-apa bahan-bahan yang saya termasuk session pagi ni, saya akan share dalam grup lah. Okay. So itu saja. Sekian daripada saya. So wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang lain. Dia